Jika mahu melihat masa depan negara, maka pandanglah kepada generasi mudanya hari ini. Sebelum itu, terima kasih Tuan Pengerusi, Div-Div kehormat yang disanjungi, kombinasi intelektual kehakiman yang bervisi. Seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semuanya. Sesungguhnya, saya berdiri megah di sini untuk mengupas mauduk bicara yang berbunyi peranan dan kepentingan kegiatan kokurikulum dalam menyemai semangat perpaduan Malaysia Madani. Saudara dan saudari, perpaduan ibarat seikat bak sirih serumpun bak serai. Tanpanya, masyarakat akan retak dan bangsa akan lemah. Kokurikulum pula ialah segala aktiviti luar darjah yang menyokong pembentukan sahsiah dan jati diri murid. Justru, kegiatan kokurikulum menjadi jambatan emas dalam menyatu padukan anak bangsa di bawah panji Malaysia Madani. Hadirin, 3 indikator utama yang akan kita selami secara bersama. Pertama, kokurikulum menggalakkan kerjasama antara murid, pelbagai kaum dan agama. Tamsilnya, dalam pasukan beruniform TKRS, setiap ahli belajar berkomunikasi dan berganding bahu tanpa mengira latar belakang. Hal ini secara tidak langsung menyemai nilai toleransi dan hormat menghormati. Buktinya, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, penyertaan aktif dalam pasukan beruniform dapat meningkatkan semangat kebersamaan hingga 80% dalam kalangan murid sekolah rendah. Sidang saksi permisi. Kedua, kegiatan kokurikulum melatih kepimpinan dan tanggungjawab sosial. Apabila pelajar diberi amanah sebagai ketua pasukan atau pengurus aktiviti, mereka belajar memimpin dengan adil dan berhemah. Maka, inilah nilai membentuk warga Malaysia Madani yang berprinsip dan berakhlak mulia. Kulasanya, semangat perpaduan akan dapat dipupuk, nilai sosial mampu dibentuk. Warga Dewan yang berwibawa. Ketiga, kokurikulum menjadi medan mengasah bakat dan potensi diri. Umpamanya, pertandingan kawat kaki, bahas ala parlimen dan sukan mengajar murid menonjolkan kemampuan masing-masing. Di sinilah kita belajar bahawa kejayaan bukan hasil kerja individu tetapi hasil perpaduan dan kerjasama dalam pasukan. Bak kata pepatah Melayu, bersatu teguh, bercerai roboh. Kulawangsa Dewan Yang Budiman, tuntasnya kegiatan kokurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan tetapi wahana penting untuk membina semangat perpaduan sejati. Marilah kita terus menyemai nilai kebersamaan dan kasih sayang dalam setiap langkah perjuangan kita sebagai warga Malaysia Madani. Sesungguhnya, perpaduan ialah akar kekuatan bangsa dan lambang kemajuan negara. Sekian, terima kasih.